Wah, nampak sedap aja. Dekat mana ni? Jom kita singgah di Minang Sepakat Putrajaya Precinct 15. Kita orang datang hampir ke pukul 12 tengah hari. Ini memang time lunch lah ya. Apa-apa pun, jomlah kita tengok apa yang ada. Ikan bakar, ayam bakar dan bermacam-macam lagi. Ayam pop pun ada juga, geng. Bolehlah cuba nanti. Ini ada satu lagi special, daging batoko. Ada juga ayam bakar. Ini sambal-sambalnya. Uish, dah tak sabar nak makan ni, geng. Yang suka makan pedas, inilah tempatnya. Korang nak tengok harga-harganya, murah saja. Korang tengoklah sendiri tu ha. Ini di antara menu barunya. Di samping tu juga ada promo Jumaat dan juga combo jimat. Tanpa membuang masa lagi, jomlah kita order. Diletakkan 2 keping timun, pucuk ubi serta 2 jenis sambal berapinya. Rasa macam nak makan ayam bakar je, bolehlah kita cuba. Dah siap pun. Macam ginilah rupanya. Untuk satu lagi hidangan, kita ambil set untuk daging batoko. Tak dilupakan kita tambahlah satu lagi menu, itu ayam pop. Ini kali pertama aku nak cuba ayam pop ni. Satu lagi yang korang wajib order kalau datang sini, gulai tunjang. Untuk set combo jimat tadi, kalau korang nak add on, pilih salah satu, tang belado, bergedil, telur dadah dengan harga RM2.50 sahaja. Tambah RM1 lagi, dapat pula air, sama ada air teh ais ataupun air sirap ais. Dibuka setiap hari kecuali hari Selasa, daripada pukul 10 pagi sehinggalah pukul 9 malam. Order kita orang dah pun sampai. Jomlah kita cuba. Untuk ayam bakarnya, bumbu sampai ke dalam. Ambil pucuk ubi, dicicah dengan sambal hijau, masuk ke dalam mulut. Ini juga kali pertama aku nak kena gulai tunjang. Masuk aja ke dalam mulut, sedapnya luar biasa, geng. Kenyal-kenyal, sukar digambarkan. Patutlah orang suka order. Ini pula daging batoko. Kala nampak macam tak garang, tapi pedas menyengat juga ni. Tibalah masanya aku nak kena ayam pop. Kita siram dulu kuah-kuahnya. Rasanya berlemak, tak ada pedas sangat. Budak-budak pun boleh makan. Ini di antara menu yang kita orang add on. Telur dadahnya bukan biasa-biasa, geng ya. Kentang beladonya pun bukan kosong. Ada pedal, ada ati. Wah, kayu tak berhenti ya Zarani. Dah tak toleh kiri kanan dah kena gulai tunjang. Memang terbaik. Semakin lewat, semakin ramai juga customernya ya. Lupa pula aku nak habiskan ayam pop ni. Jomlah kita settle rumahnya dulu. Sempena dengan Ramadan Al-Mubarak ini, Minang Sepakat akan beroperasi daripada pukul 3.30 petang sehinggalah pukul 10.30 malam. Yang berdekatan pun tunggu lagi, geng. Boleh try.